Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat mi kari. Ni resepi yang sangat mudah yang korang boleh buat untuk open house raya. Makan pada panas, sangatlah sedap. Okay, first ambil 6 batang serai, 2 biji bawang merah saiz besar, 6 ulas bawang putih dengan halia sebesar ibu jari. Lepas tu ni tips yang mak kita yang bagi. So ambil 5 sudu udang kering, korang basuh and korang goreng sekejap. Lepas tu bila dia cool down sikit, letakkan dalam kita punya bahan blend, masukkan air and blend sekali sampai dia lumat. Barulah bau udang tu lagi strong lah. And dia tambahkan 1 hingga 2 sudu cili kisar. Bila dah pecah minyak sikit, masukkan 4 sudu rempah kari dengan 1 sudu serbuk cili. Lepas tu tambahkan ayam. Ayam tu potong kecil-kecil dek. Kalau besar-besar 2 kereta datang open house, dah licin kau punya lauk. Lepas tu tambahkan 2 kotak kecil santan, tambahkan air secukupnya. Lepas tu kita letak seasoning lah, garam, gula, serbuk perasa semua tu. Bila kuah dah pekat sikit, dah pecah minyak, kita masukkan tahu goreng, fish ball, fish cake, fish head jangan, tak sesuai. Lepas tu bila kuah dah cantik, dah elok macam ni, kita boleh hidangkan. Lepas tu korang ambil mi kuning yang dah dicelur, tambahkan lagi punya kuah. Lepas tu letak kita punya toge, sawi, 5 kasturi, cili, kacang panjang, bawang goreng, telur. Lepas tu nak lagi sedap, korang tambahkan sikit sambal tumis. Tak kisah sambal tumis yang macam buat ayam masak merah ke, sambal nasi lemak ke, sedap. Dia akan blend well dengan kuah tu nanti, and sedia untuk dihidang. Yang ni buat confirm laku keras open house raya nanti.